Sepakat ulama, ijma' ulama mengatakan orang yang tinggal dengan lupa ataupun dengan sebab tertidur, wajib dia kena qada balik. Cuma ulama berselisih dalam masalah kalau orang tinggal sembahyang dengan sengaja, wajib dia qada ataupun tidak. Pandangan majoriti ulama, dan pandangan ini adalah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, bahawasanya orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja tetap wajib qada, mesti dia kena qada. Namun ada pandangan segelintir ulama, iaitu pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri mengatakan tidak wajib qada. Tapi pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri tidak tepat dalam masalah ni. Tidak tepat pandangan dia. Pandangan majoriti ulama yang betul, pandangan dia adalah tidak betul. Sebab pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja wajib qada, kerana hak yang tinggal dengan terlupa tak ada dosa pun wajib qada, apatah lagi hak yang tinggal dalam keadaan dosa, lebih aula lagi kena qada. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah setiap muslim yang mukallaf diwajibkan dia sembahyang. Setiap muslim yang mukallaf wajib dia sembahyang, mesti dia sembahyang. Baik. Dalilnya banyak, antaranya ayat Al-Quran, antaranya hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sembahyang menjadi kewajipan ke atas orang beriman, yang mana kewajipan tersebut dibataskan ataupun kewajipan tersebut ada waktunya. Jadi oleh kerana setiap mukallaf diwajibkan sembahyang, ketika mana dia tinggal sembahyang tetap tidak ada pengguguran kewajipan tersebut, kerana syarak tidak menyebut dalil bahawasanya orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja gugur dia sembahyang. Tak ada. Jadi apabila tak ada, maka kekal kepada asal kewajipan dia sembahyang. Sebab itulah Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar, syarah kepada kitab Muwatta Imam Malik, tidak kurang, lebih kurang dalam 10 lah. Dia seorang pakar hadis, ulama besar dalam mazhab Maliki, dalam lebih kurang 10 lah, lebih kurang 10 lah, dia mendatangkan dalil-dalil yang mengatakan wajib kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja, dan dia membuat kritikan dengan kritikan yang cukup banyak terhadap pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri yang mengatakan pandangan yang seumpama Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri yang mengatakan tidak wajib qada. Jadi pandangan yang kata tidak wajib qada ada, tapi itu bukan pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab. Pandangan itu adalah pandangan yang tidak tepat sama sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai. Lepas tu qada terbagi kepada 2 pula. Saat ni kita cerita dah. Yang pertama wajib qada dengan kesepakatan ulama, yang keduanya adalah wajib qada mengikut pandangan majoriti ulama. Tidak berlaku kesepakatan, tapi pandangan majoriti ulama kata wajib qada. Hak yang wajib